suaraku, bergerak maju demi negaraku. Kita bersama harap suka duka selamanya. Selamanya ku bertahan tanah air pertiwi, demi negara ku berserah diri. Dengan bilangan 1, 2, 3. Saksikan. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Dari budi jadi budaya, bina asas kemampanan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Sarah Iman dari tim TVPSS Sekolah Kebangsaan Seremban 2B. Pada pagi ini saya bersama dengan Haji Nur Azam bin Haji Nayan, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Seremban. Bolehkah saya tanya Tuan beberapa soalan? Boleh. Soalan pertama, apakah pandangan Tuan terhadap pameran ini? Alhamdulillah, saya melihat pameran ini sangat baik dan ianya memberi makna kepada pelajar-pelajar yang datang melihat pameran ini. Dan apa yang jelas kat sini, dia menempati ciri-ciri apa yang kita hadapi ke Malaysia Madani. Soalan kedua, adakah program ini dapat memberi pendedahan kepada murid-murid dan seluruh warga sekolah? Sudah tentu. Dia memberi banyak ilmu pengetahuan berkaitan. Dua pelajar boleh memahami berkaitan dengan Madani itu. Dan dijelaskan satu-satu, dia diberi beberapa fasa. Ada pertama, kedua, tiga dan menjelaskan setiap enam maksud Madani tadi itu. Dan ini saya percaya dengan maklumat tersebut, pelajar-pelajar boleh memahami. Dan itu saya tekankan, dia akan khatam dan hakamkan. Dan malah akan mengamalkan apa yang dihasratkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, bahawa Madani ini akan menjadi amalan pelajar-pelajar, terutama di SK2B. Itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Malaysia! 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 Kesejahteraan masa